Okay, Messi rasmi boot dia, tapi rasmi last game dia dengan Argentina, game home dekat Argentina. Maybe Messi dengan Argentina, I will talk in another video. Aku nak cakap pasal boot dia. Messi Vision season 2025-2026. Let's go. Warna yang dikeluarkan kali ni adalah warna biru, Royal Blue, Blue Burst dengan Solar Yellow. Tu diinspirasikan daripada F50 yang lama tahun 2009 dulu. 16 tahun lepas. Ini design lama dia. F50i ataupun F50.8 tahun 2009 dulu. Diinspirasikan balik. Tepi sikit. Tu. Design kali ni ada dengan design 3 stripe wavy. Dia warna kuning dekat upper depan dia. Untuk tapak dia pakai gradient. Warna gradient daripada putih keluar ke warna kuning. Tak tahulah korang perasan ke tak perasan, sebenarnya Messi boot baru dia ni tak hype sangat. Yang pertama sebab release date dia dekat dengan boot Lamine Yamal. Tengok video lain boot Lamine Yamal. Yang kedua, sebab design dia sama dengan waktu keluar Prestige 10. Ini aku tunjuk design dia. Ini Messi juga. Prestige 10 dikeluarkan pada Jun. Ini adalah vision yang baru. Design lebih kurang sama je. To be honest, aku dah tengok Messi pakai dua-dua boot. Aku lagi reda pilih Messi pakai yang Prestige 10 punya design instead of new season. Maybe Adidas nak keluarkan hanya untuk dia punya season sahaja 2025 hingga 2026. Tak ada apa yang special. I just would like to share. Kalau korang suka konten yang macam ni, aku cakap pasal boot bola, do follow us. See you guys next video. Assalamualaikum, bye bye.